So hari tu kita ada player CS3 4G18 lah macam biasa. Ni body dia. So sekarang ni kalau tengok pada enjin dia semua dah turun. Tinggal gearbox je dekat ni, dekat belah body lah. So apa yang dia buat, hari tu dia buat apa Mak? Dia buat apa? Set Wilson. Dia overhaul overhaul enjin. Overhaul lah, tukar piston turun, set Wilson. Masuk dengan Tom. Head for the police. Cam, pas spring. Tu lah. Yang side Dia blok dia kat depan kan? blok. Dia kita tengok sekejap. Blok dia kat depan. Blok dia dekat depan. Baru bor lah tak silap. Ni CS3 kat abang kita. Mapis memang banyak CS3 sekarang. Mantul lah Mapis. So ni dia punya blok. Baru siap rebore. Piston macam tadilah mak cakap dia pakai piston Wilson. So ni piston dia 77mm. So ni dah siap bore dah untuk blok tadi tu. So kita ikut saiz ni lah. Height compression 77mm forge. Mantul. Yang tak tahu Singapura tekan, mana ada yang tekannya tinggi-tinggi kan. Tapi aku rasa kita nak tahan. Dia nak tahan. Sebab dia ni bukannya untuk laju semata-mata. Tapi kita nak cari tahan. Kalau nak laju yang itu. Zoom sikit. Itu yang nak laju tu. Okay. Barang-barang lain dia. Tadi aku tengok dekat belakang kereta. Bonet belakang. Ini barang lama dia kan? Ini barang lama dia. Piston. So ni dia punya piston standard dia. 4G18. Wajah ataupun CS3. Ini cam dia. Lepas tu rocker arm. Ini barang-barang lama dia lah. Dengan barang baru dia ni. Ini barang baru dia. Piston kat sebelah. Dah tunjuk dah. Ni dia punya road. Road pakai Kerillo. Okay. Jadi jangan terkejut kalau dia tulis kat sini 4G15. Sebab dia sama je. 4G15, 4G18 sama pakai. So ni dia punya road dia. Dan ada barang-barang lain lah. Kerillo. So ada lagi metal gasket. Head gasket. So dengan ni yang barang piston tadi. Lepas tu nadi utama untuk merealisasikan impian anda adalah ECU. So ni dia pakai Atom daripada Link Atom X model baru ya. So ni dia punya loom A dia. Yang ni jenis yang panjang 2.5 meter tak silap. Kalau yang biasa dia pakai loom A yang biasa tu pendek gitu je. So ni ada dia punya gasket. Lepas tu ini barang Ola sendiri. Ini cam. Cam dia pakai 280. Spek 280 daripada Crower. Lepas tu ni headstart. Headstart untuk ikat blok dan juga head. Lepas tu kursi dia punya. Sekejap. Nak tunjuk cam. Ni cam dia. Lepas tu dia punya spek. Berat. Punya spek dia. 280. Lift 10.5. Dapat lah 10.5 ni. Dapat lah 10.5 ni. 280 ni. Dekat-dekat lah. Sebab benda pun kita tahu kan. Cam ni Crower bukannya cam yang apa orang kata, bukan original untuk 4G18 lah. Maksudnya Crower ni kalau original dia mana ada keluar kan 4G18. So ni Crower Malaysia orang kata. Tapi power dia ada. Cuma ketepatan dia tu kurang lah. So ni kita nak tengah restore. Lepas tu ada
kucing tengah tidur kat dalam. Dia tengah rehat. So nanti malam dia bekerja. So ni CX3 Singapore. So ni lah update. So korang mana yang nak upgrade dan juga mana yang nak join kita punya kempen Syok sampai raya, kita ada buat ansuran untuk barang-barang combo. Antaranya combo radiator dan juga combo adjustable. Kita akan bagi gift dan juga boleh bayar secara ansuran. So kita adjust kasi jadi Syok sampai raya, setting kasi baru.